Hai, hari ni I nak share pengalaman kami raya vacation di Lexus Hibiscus pada raya pertama. Ini adalah hajat mak mentua sempena hari lahirnya pada 20 April tahun ini. Alhamdulillah, proses check-in sangat lancar. Pada pukul 3.20 kami sudah pun menaiki bagi untuk pergi ke bilik kami. Hai, sampai dulu. Hebatnya. Thank you, Dek. Jom saya bawa anda round Executive Pool Villa. Dalam. Wow. Dalam. Oh, nampak air kat bawah. Oh, wow. Wah, dapat pemandangan pantai. Ye, cantik. Steam roomnya apa? Steam ada steam ke? Bila satu je. 1.2 adik, 1.3. Antara yang best di sini adalah toiletnya ada paip. Dan shower pun berasingan. Jadi bolehlah dua orang yang berbeza pergi toilet dan pergi mandi pada waktu yang sama. Ini pula bilik mak mertua saya. Layoutnya sama sahaja, keluasan pun sama. Tetapi yang best adalah poolnya berada di hujung. Jadi nampak pemandangan yang sangat cantik. Kami pun ambil gambar raya di sini. Setuju tak idea? Go. Hantar sini. Petang tu kami berbuka puasa dengan makanan raya yang kami bawa daripada Seremban. Malam tu lepas dapat pengumuman raya, solat, anak-anak pun sambung mandi pool sambil melihat pertunjukan bunga api. Pagi raya, kami menaiki bagi seawal pukul 7.30 pagi untuk menuju ke Masjid Qariah, Kampung Sungai Pelanduk untuk kami menunaikan solat sunat Aidilfitri. Tidak dapat semestinya dan mengawal mohon ampun dan maaf sepanjang petugas yang telah. Ramai betul jemaah di sini sampai melimpah ruah, sampai terpaksa bentang sejadah dan kapet di luar masjid. Beginilah suasana selepas solat sunat Aidilfitri di masjid ini. Orang kampungnya semua beramah, siap ada yang lambai lagi. Balik semula ke hotel, kami pun bersarapan pagi di buffet breakfast yang disediakan oleh pihak hotel. Selesai makan, apa lagi? Waktu untuk OOTD sepuasnya, ambil gambar family di sekitar kawasan hotel. Dan kemudian waktunya untuk anak-anak semua mandilah swimming pool sepuas-puas hati. Tak puas pool ni, sambung pula pool kat bilik. Are you a penguin? Or are you a dolphin that is being fed? Yes. Bayangkan teka. Malam mak mertua ajak cycling pula. Jom. Bagi cepat sini.
Secara keseluruhan, kami amat berpuas hati dengan vacation kali ini. Sangat worth for your money dan staff pun sangat friendly. Highly recommended. Selamat bercuti!